Kadang-kadang dalam hidup kita ni macam-macam orang kata, tak menjadi. Tidak tersentuh jantung hati kita. Tapi kadang-kadang kerana satu perkataan daripada satu orang, khatib ke kawan kita ke apa, tersentuh perasaan kita. Lalu berubah kita. Dan saat itu turning point. Saat yang menyebabkan kita berubah tu banyak. Sebab tu manusia ini disuruh untuk mendengar peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagi peringatan, kerana peringatan itu Quran memberi manfaat pada orang mukmin. Juga nasihat-nasihat yang lain memberi manfaat pada orang mukmin. Saya pernah pergi sertai sahabat-sahabat ni, saudara Saiful ni ada, dia rajin pergi. Mereka pergi program dakwah di Thailand. Bila pergi dakwah di Thailand, sekiranya tak boleh cakap Thailand. Tapi dia suruh kita cakap. Ustaz-ustaz kita di sana, dia tercakap, dia pun terjemah. Dia pun mungkin terjemah tu lebih daripada kita lagi. Kan? Jadi, dia terjemah, kita cakap, dia terjemah, kita pun kadang-kadang tak tahu nak cakap apa, kita cakap apa yang terlintas. Dia pun terjemah, mungkin dia pun terjemah tu ambil idea kita juga, dia lebarkan sedikit. Ada orang bukan Islam, duduk dengar-dengar tu, rasa nak masuk Islam. Padahal kita tengok, aku cakap biasa je tadi, kok Allah mencampurkan asbab kepada hidayah. Sebab tu kita jangan pandang lekeh benda baik. Nanti jumpa orang kita bagi nasihat, aku ni siapa nak bagi nasihat? Kita bagi ustaz bagi tak jadi orang ni tak, kita bagi nasihat kata masuk dalam jiwa dia. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, satu orang jual rokok. Jual rokok. Macam-macam orang nasihat dia tak jadi. Lepas tu dia jumpa satu orang, tanya kerja apa? Sembang. Dia kata dia jual rokok. Oh, dia kata. Sembang dia kata. Dia kata Nabi-Nabi ni menggembala kambing. Banyakkan Nabi gembala kambing. Oh, dia kata. Kambing ni makan pokok-pokok, daun-daun. Tapi satu pokok dia tak makan. Tahu pokok apa? Pokok temakau. Dia kata kat aku. Dia kata kerana orang tua tu kata satu dia balik. Dia berhenti jual rokok. Banyak orang bagi dalil ke dia tak menjadi. Orang tua tu punya pukulan menjadi untuk dia. Sebab tu fadzakir. Kita bagi ingat. Kadang-kadang mulut kita. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Khairul laka mim humurin na'am. Sebahagian riwayat mimma tala'a alaihi syamsu wa ma gharabat. Kalau Allah bagi hidayah disebabkan kamu pada satu orang, maka dia lebih baik daripada unta merah ataupun daripada tempat yang tenggelam dan terbitnya mentari. Begini. Tak semua orang boleh khutbah, tapi semua ramai orang boleh bagi nasihat. Kerana dia mendapat hidayah di atas nasihat kita tu, segala amalan-amalan dia selepas itu Allah kira juga dalam akaun kita sebagai amal. Adal ala khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada kebaikan, dia seperti orang yang mengamalkannya. Jangan putus. Jangan rasa kerdil untuk menjadi pendakwah. Pendakwah bukan mesti penceramah. Orang ni faham pendakwah penceramah. Penceramah tu macam-macam. Penceramah tu mungkin dia fikir dakwah, mungkin dia fikir sampul. Dakwah lillahi ta'ala. Kita nak supaya satu orang mendapat hidayah, dan kerana hidayah itu kita diberi